Hanya satu yang ku pinta. Pulanglah. Awak kalau semacam ni, puasa pun tak habis lagi. Santai. Meh dengar dulu, Geng Geo nak story. Mungkin ramai tak tahu kan, sebenarnya negara kita ni ada banyak gila air bawah tanah. Anggaran dalam 5,000 bilion meter padu. Tapi peliknya, kita tak banyak pun guna sumber ni. Kalau korang nak tahu, negeri yang paling banyak guna air bawah tanah ialah Kelantan. Kat sana, hampir 75% penduduk minum air bawah tanah. Mungkin sebab sumber air permukaan kat sana agak terhad, jadi air bawah tanah jadi alternatif yang paling mudah. Selain Kelantan, Selangor pun ada potensi besar sebenarnya. Diorang ada kira-kira 2,000 juta liter air bawah tanah yang boleh digunakan, terutama masa kemarau. Tapi sayangnya tak sampai 5% je yang digunakan. Rugi ke? Dahlah kita selalu ada isu bekalan air terputus. Rasanya kita ni kurang kesedaran kot pasal potensi air bawah tanah. Negara-negara lain macam Denmark dan Thailand, diorang guna sampai 80% hingga 100% air bawah tanah. Kita ni tak sampai 3% pun. Macam tak percaya kan? Padahal kalau kita manfaatkan betul-betul air bawah tanah ni, boleh jadi penyelamat masa kemarau. Dan tak payahlah asyik bergantung kat empangan je. Cuma kena ingat juga, air bawah tanah ni ada risikonya. Kalau guna tak terkawal, boleh jadi pencemaran, paras air menurun dan sebagainya. Jadi, kena ada perancangan dan pemantauan yang teliti. Kesimpulannya, Malaysia sebenarnya ada potensi besar dengan sumber air bawah tanah ni. Cuma kita belum betul-betul manfaatkan lagi. Harap-haraplah akan datang ada usaha yang lebih serius untuk guna sumber ni. Sekurang-kurangnya, bila empangan kritikal, kita ada alternatif. Dapat something?